Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama membaca pada surah Al-Qiyamah ayat yang ke-26, bermula daripada ayat yang ke-26 insyaAllah. Jadi saya akan mulakan bacaan dan kemudian akan disambung oleh Saya lah Ustaz tu baca. nak baca terus. Saya tak sabar ni. Tak apa, sabar. Okey. Dengar saya baca dulu, lepas tu Baik. saya serahkan kepada Abang Apek. Baik Ustaz. Okey? Fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. كلا إذا بلغت التراقي. Kalla idza balagatil tara. Hilang titik. Ini Okey. nun ke ta ni Ustaz? Balagatit Balagatit. taraqi. Ta ni Ustaz. Ya. Saya tengok tulisan sekarang Ustaz, dua titik dah jadi macam satu baris pendek. Mungkin pakai cermin mata hitam agaknya. Mungkin lah. Okey, kita ulang semula. Baik Ustaz. Dengarkan dulu. Ya. Kalla idza balagatit taraqi. Kalla idza balagatit taraqi. Okey. Wa qila man raqa. Wa qila man raqa. Okey. Abang Pek, saya tanya sikit. Boleh. Pada ayat 27 tadi, Ya saya. wa qila man, dan kita berhenti sebentar. Ya. Apakah hukum yang terdapat pada kalimah tersebut? Itulah sebenarnya Ustaz. Wallahualam Ustaz. Saya pun tak tahu. Ustaz mungkin boleh jelaskan. Baik. Kenapa Ustaz dia berhenti sekejap? Pada kalimah man tersebut ada huruf sin kecil di atasnya. Ada. Sin itu membawa makna saktah. Saktah. Kaf ke qaf? Kaf. Saktah. Okey. Hukum saktah bagi bacaan kita, riwayat Hafs daripada Imam Asim, Tariq Asy-Syatibi, bacaan rasmi negara kita, terdapat 4 saktah wajib. Ada 4 tempat yang wajib kita berhenti sebentar, kemudian menyambung bacaan. Berhenti sekira-kira 2 detik. Namanya saktah. Yang pertama terdapat pada awal surah Al-Kahfi. Yang kedua ada pada surah Yasin. Yang ketiga ni surah Al-Qiyamah. Dan yang keempat pada surah Al-Mutaffifin. Jadi bagi mereka yang ingin menyambung bacaan pada kalimah tersebut dan kalimah selepasnya, wajib diam seketika. Kemudian menyambung bacaan dengan menggunakan nafas yang sama. Okey, faham Ustaz. Boleh? Boleh faham Ustaz. Maknanya setiap yang ada huruf sim di atas tu, itulah saktah. Ya, sin kecil. Sin kecil. Ini bagi mereka yang berniat ingin menyambung bacaan. Saya ulang semula. Tadi ada pada surah Al-Kahfi, ada pada surah Yasin, surah Qiyamah yang kita baca ini, dan surah Al-Mutaffifin. Ya. Baik. Jadi jelas semua. Hari ini kita dapat belajar tentang hukum saktah. Bila ada sin kecil di atas tu, dan hanya terdapat dalam surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Al-Qiyamah dan juga Al-Mutaffifin. Cepat dia ingat. Saya Alhamdulillah. Hati saya terang Ustaz. Terang Alhamdulillah. Walaupun mata gelap sikit. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Jadi untuk hari ini itu je lah. Alhamdulillah, itu setakat ni insyaAllah. Okey, insyaAllah. Semoga dapat bermanfaat kita bersama. Saya bersama Ustaz Rizal, dan kita akan jumpa lagi untuk bacaan yang lain di masa yang akan datang insyaAllah. Baik. Assalamualaikum.